Masa langkah suka Sriwijaya pun ada yuk. Mentah-mentah. 1000 tahun ke apa ni? Kitab Al-Quran? Al-Quran kitab pun ada yuk. Umur dia 1000 tahun? Ya, 1000 Masa tahun. tu buat kan? Buat kulit kambing 340 ekor kambing. Semuka tu seekor kambing. Semuka seekor kambing. Berat dia tu lebih kurang 50 kilo. 50 kilo? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, comel buku. Ni para ulama ni, tokoh-tokoh ulama. Masya Allah. Baik, kita duduk mana ni, Baik? Curah kita, sebab kita masuk mari ni, apa menarik molek. Oh, ya. Jadi memanglah sini ni salah satu mimpi orang tani kita. Jadi memang kita main sini dah boleh tengok tentang kesenian kebudayaan orang Melayu kita. Kesenian Kebudayaan dan kebudayaan. Ya. Gapo hal sini? Sini memang Quran 1000 tahun ngah kita lama daripada masa cara hidup, masa langkah suka Sriwijaya pun ada yuk. Mentah-mentah. 1000 tahun ke apa ni? Kitab Al-Quran? Al-Quran kitab pun ada yuk. Umur dia 1000 tahun? Ya, 1000 Masa tahun. tu buat kan? Ya, banyak ke tulis atas kulit kambing. Berulang kambing kulit rusa pun ada juga. Masya Allah. Lepas tu apa lagi highlight? Jadi satu highlight lagi kita boleh tengok para ulama kita, tokoh-tokoh ulama daripada alam Melayu. Contohnya Tok Syedar bin Abdullah Al-Fatuni. Masya Allah. Lepas tu Tok Pulau Manis, Tok Pulau Shona, Tok Bukit Bayah daripada Kelantan pun ada juga. Maksudnya kesel-kesel daripada gapo duduk sini? Kitab dia ke? Kitab dia, barang-barang dia pun ada juga. Ada juga sini? Ada juga. Pakai ada juga? Ya. Contohnya Tok Guru, Tok Kenali, pakai Tok Kapal Laut, Tok Janguk tu. Tok Pasir Tumuh pun ada juga. Ada juga? Masya Allah. Lepas tu kita tengok kitab-kitab dia menarik molek. Menarik dari segi ilmu Melayu hak pelak-pelak tu. Ilmu lipat bumi, ilmu sikap perjalanan, ilmu pindah ribut, ilmu menahan angin, ilmu kilat tu. Orang dulu dah pakai dah ilmu gaib. Kita masuk mari dalam ada bilik, beberapa bilik belakang ni ada menarik molek, ada barang apa ni? Teknologi dia kata. Teknologi hak Melayu dulu tu. Apa ada berlaku dengan kereta, ada basikal. Ada tak basikal? Ada kereta lemu. Kereta lemu. Kereta raja. Gapo tak ada sini ah? Cuma peti sejuk. Peti sejuk dia juga. Kayu kuno. Orang dulu tak pakai faifa gapo dia, tapi ada. Ia menehel buah-buah boleh. Jadi nehel daging gapo boleh. Ada juga. Ada juga. Allah kisah buah-buah, Allah mesin padi, mesin tebu. Jadi lebih kurang sini 300 artifak. 300 jenis orang yang teknologi kon semai kon. Tengok. 300 benda ada sini. Oh banyak 300 kena. Kita tengok tu tepi tu. Oh tu yang ke tu? Mesin padi. Mesin padi tu? Ya. Ya Allah, mesin padi. 200 tahun. 200 tahun. Umur dia? Ya, usia dia. Masya-Allah. Contohnya mesin tebu. Oh ni mesin tebu? Oh mesin. Allahu akbar. Tengok dengan kubah ada. Aku kubah dia. Tu mesin buah, alat buah. Lepas tu banyak benda lagi lah sini bro. Lebih kurang 7,000 galeri kita duk tak sini capung kita. 7,000 galeri. Kelengral. 7,000. Boleh mikir. Boleh mikir tengok hang mai sini. Masya-Allah. Tambah kebaikan insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Menarik sangat kalau kita mari nak ngaji ataupun nak tengok benda-benda seni budaya hok tok nenek kita. Dok, masa-masa dulu tu guano teknologi dia, lepas tu ilmu-ilmu hok dia ada masa dulu tu. Masya-Allah sungguh. Boleh mari sini be. Selana air. Ya. Selana air jingo be, di jingo. Nanti kita boleh kasih ya. Masya-Allah.